Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bersama kami wartawan pada hari ini Khairah Qasrunada binti Kaiser Nizam Dan Nur Hazirah binti Umar Sa'ad. Hari ini pada 19 Mei 2026 akan diadakan Majlis Hari Guru yang bertemakan Majlis Perkahwinan. Mari kita saksikan. dapat anugerah guru paling bergaya tahun ini. First sekali saya nak ucapkan terima kasih buat murid yang mengundi saya. Terima kasih banyak-banyak. Bergaya ni. Perasaan saya seronok sangat. Terima kasih atas apresiasi ini. Cikgu terima. Alhamdulillah. Terima kasih. Suka-suka. Apa perasaan Ustaz pertama kali sambut Hari Guru dekat Sembaka? Ustaz rasa semestinya seronok dan cikgu-cikgu sini agak supporting dan Alhamdulillah lah program boleh jalan dengan lancar dan Ustaz rasa mungkin tahun depan lagi seronok, mana tahu kan. Maka inilah sudah Majlis Sambutan Hari Guru bagi sesi 2026. Sekian, Terima kasih. #Lensa Kami Cerita